Alhamdulillah, berkat kesabaran dan kegigihan aku selama 5 tahun, mampu untuk aku ungkapkan dengan seukir senyuman apabila segulung ijazah berada di genggaman aku. Ayah, ibu, abang tahu, ayah dan ibu sedang bersama-sama meraihkan kejayaan abang ini. Perbezaannya hanyalah kita meraihkan kejayaan ini di dunia masing-masing. Ayah, ibu, inilah hadiah yang mampu untuk abang berikan kepada ayah dan ibu. Nama aku Adam. Ayah dan ibu aku meninggal dunia sewaktu aku berumur 21 tahun, iaitu semasa aku berada di semester kelima. Sekarang aku hidup dengan adik aku, Azam. Dia baru je habis SPM. Keputusan SPM Azam tidaklah begitu memberangsangkan. Disebabkan itu, dia tidak dapat menyambungkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hidup aku sekarang berkejaya. Aku mempunyai kehidupan yang senang. Aku mempunyai gaji yang mampu untuk menanggung kehidupan aku. Sangat berbeza kehidupan aku dengan Azam. Hidup Azam terumbang-ambing. Tiada pekerjaan yang tetap. Oleh kerana itu, dengan keringat aku jugalah aku menyara Azam. Hidup aku bertambah gembira dengan hadirnya seorang perempuan di dalam kehidupan aku. Dia sentiasa berada di sisi aku. Hubungan yang aku bina bersama Yasmin ibarat tiada berpenghujung. Setelah ayah dan ibu meninggal, Yasmin lah yang banyak memberi semangat kepada aku. Dia adalah segala-galanya bagi aku. Apabila dengan dia, aku terasa cukup bahagia. Kebahagiaan yang tak mampu aku ungkapkan dengan kata-kata. Suatu hari, aku dan Azam bertikam lidah hanya disebabkan perkara yang kecil. Aku mula menyalahkan Azam atas kebodohan dirinya sendiri. Hanya terlalu bergantung kepada aku. Aku hanyalah ingin Azam berdikari sendiri. Hidup yang tidak terlalu bergantung dengan aku. Akhirnya, aku menghalau keluar Azam daripada rumah. Semenjak daripada peristiwa itu, kami hidup berasingan. Nama saja adik-beradik, tetapi hidup macam tak mengenali antara satu sama lain. Kehidupan aku dan Azam jauh berbeza semenjak aku menghalau Azam keluar dari rumah. Aku duduk di rumah yang selesa, manakala Azam hanya duduk di rumah usang dan dikelilingi dengan rakan-rakan yang senasib dengannya.
Kehidupan aku berubah dengan sekelip mata. Apabila aku hilang penglihatan disebabkan satu tragedi yang aku alami. Untuk memulihkan penglihatanku seperti sedia kala, aku harus menemukan penderma mata dalam masa yang terdekat. Tetapi akhirnya pencarian itu berhasil apabila terdapat seorang insan yang ingin mendermakan matanya untuk aku. Cumanya sayang, aku tidak mengetahui siapa yang mendermakan matanya untuk aku. Semestinya orang itu sungguh baik hati dan mulia. Dugaan demi dugaan terpaksa aku tempuh. Pembedahan untuk pemindahan mata telah pun dibuat. Tetapi pembedahan tersebut gagal. Aku masih kehilangan penglihatan. Yang mampu untuk aku lihat hanyalah kegelapan. Rentetan daripada peristiwa itu, aku tidak dapat mengenal pasti di manakah Yasmin maupun Azam. Amat perit untuk aku meneruskan kehidupan aku tanpa mereka di sisi. Lebih-lebih lagi ketika keadaan aku begini. Namun tetap aku gagahi juga. Menjalani kehidupan sebagai seorang yang cacat penglihatan bukanlah mudah. Tetapi aku tahu setiap kejadian pasti akan ada hikmahnya. Sebab sedih dan pilu yang aku rasa setelah aku mendapat kabar tentang kematian adik aku, Azam. Dikabarkan Azam meninggal kerana overdose dengan dadah. Seburuk-buruk Azam, dia tetap adik aku, tetap darah daging aku. Aku gagahi langkah aku untuk menziarahi arwah Azam buat kali terakhir, walaupun aku tahu aku tidak lagi dapat melihat wajahnya. Untuk kali terakhirnya, aku pergi menziarahi Azam di rumah rakannya. Biarpun hanya dapat merasai tubuh tanpa melihat wajahnya, ianya sudah cukup bagi aku. Azam, maafkan abang kerana tidak dapat menjaga kau dengan baik. Abang tidak dapat melihat wajah kau untuk kali terakhir. Abang sentiasa doakan semoga engkau tenang di alam sana bersama-sama Sang Pencipta. Maafkan abang, Azam. Di saat aku menyentuh wajahnya untuk kali terakhir, alangkah terkejut apabila rupa-rupanya Azam juga cacat penglihatan kerana organ matanya telah didermakan untuk aku. Dekupan jantung aku berhenti untuk seketika. Rupa-rupanya insan yang mulia dan baik hati itu adalah adik aku sendiri. Setelah majlis pengemudian Azam selesai, rakan Azam telah menyerah dan membacakan sepucuk surat untuk aku.
Surat yang telah ditulis oleh Azam sendiri semasa hayatnya masih ada. Assalamualaikum. Abang, setelah engkau membaca warkah ini, mungkin aku sudah pun pergi menghadap Ilahi. Tetapi bukan itu yang cuba aku sampaikan. Abang, kau perasan tak satu benda? Dari kecil kau selalu usik aku. Kau selalu dengki aku. Hidup kita dulu bahagia walaupun cuma kita berdua adik-beradik. Selalu kongsi masalah, jalan-jalan, mengadu itu, mengadu ini. Terasa cukup bahagia. Tapi lepas sahaja kematian ibu dan ayah, hidup kita dah tak macam dulu. Kita selalu bergaduh, bertekak. Tak pernah nak faham antara satu sama lain. Hidup aku tu umbang-ambing bang. Lagi-lagi lepas kau halau aku di rumah, aku mula berjinak dengan dadah untuk hilangkan segala masalah. Dunia aku hilang. Sebenarnya aku terlalu rindukan kau bang. Merata-rata tempat aku cari kau, tapi tak jumpa. Akhirnya aku jumpa engkau. Aku jumpa engkau tanpa engkau pun penglihatan. Aku mendapat panggilan daripada doktor yang mereka memerlukan penerima mata bagi mengembalikan semula mata engkau. Jadi aku membuat keputusan untuk menerima mata aku untuk engkau. Jangan risau, aku masih boleh melihat walaupun dalam kegelapan. Sebenarnya kami memerlukan penerima mata untuk Adam. Ini adalah satu-satunya cara untuk Adam kembali melihat. Doktor, saya rela menermakan mata saya untuk abang saya. Biarlah saya yang hidup dalam kegelapan. Abang saya mempunyai masa depan yang cerah. Saya tidak sanggup melihat masa depannya hancur begitu saja. Abang, terimalah mata aku sebagai hadiah dan tanda terima kasih aku kepada engkau kerana telah menjaga aku dengan baik. Maafkan salah dan silap aku terhadap engkau. Halalkan makan dan minum aku selama ini. Jagalah mata itu elok-elok. Aku akan terus hidup bersama-sama engkau walaupun hanya sebagai organ. Senyum gelap. Hasil siasatan saya mendapati bahawa mata Encik Adam dah tak boleh berfungsi seperti biasa. Okey Encik Adam, macam ni lah. Gelak sabar. Dah, yang lain jangan. Baik, jangan senyum langsung. Nampak? Lighting. Jangan senyum Baim langsung, Baim. Please, Baim, jangan senyum langsung. Tapi aku pembuat ada Action. Saya salah. Timing paling buruk untuk Angela. Encik Adam sabar Encik Adam. Terima hakikat bahawa mata memang pinjaman Tuhan. Sabarlah. Memang mata ni okey, pandai accept. Walau alang kau lah. Baim nampak kau senyum.